Hai guys, bertemu kembali di Fairuz Vlog. Hari ini Fairuz berada di Kelantan. Jom kita teroka dekat Kelantan. Guys, yang ni arcade Rantau Panjang. Masih tak buka lagi lah sebab Fairuz dah sampai awal. Guys, yang ni sepadan Rantau Panjang dengan Sungai Golok, Thailand. Ni ya, Thailand, Kelantan. Kejap tak? Kejap tak? Buat lain ni. Bazar Siti Fatimah, Rantau Panjang. Kedai pun baru mereka mula lah. Mula buka satu-satu. Pukul 9 pagi ke atas mereka buka. Guys, sekarang Fairuz nak pergi ke Kota Baru. Ya, sini sunyi lagi. Dan kita buat vlog dekat Kota Baru lah lagi. Abang besar nak lintas, relax je. Abang besar. Kucing. Oh, kucing. Tu Thailand. Tak Bai, Naratiwat, Dialah. Kalau situ. Masjid Beijing guys, Rantau Panjang. Masjid Beijing, Rantau Panjang. Masjid Beijing di Rantau Panjang. Masjid ni juga dikenali sebagai Masjid Jubli Perak Sultan Ismail Putra. Tapi nama asalnya Masjid Beijing lah dulu. Ini dalam ruang solat. Masya Allah. Mereka bentuk dia macam seni bina Cina lah. Guys, masa Fairuz pergi Wakaf Ceye hari Jumaat, Fairuz tak pasti dia tutup ke dia buka. Tapi kat situ kan dia tulis 24 jam. Masa Fairuz pergi tu, Fairuz tengok memang tutup. Fairuz tak pasti. Kalau hampa tahu, komen ya, bagi tahu ya kat Fairuz. Jadi Fairuz tak turun lah. Kat Kota Baru pun ada banyak bazar. Contohnya Bazar Tengku Anis, Wakaf Ceye, Pasar Siti Khatijah, Bazar Tuan Guru. Boleh lah. Dia macam arcade kan. Memang jam sangat dah ni sebab cuti sekolah. Hari Jumaat kan Kelantan cuti. Sabar je lah. Mereda jam.
Bangunan Bank Pitis ini telah dibina dan digunakan semasa pemerintahan Sultan Muhammad ketiga Long Kondor bin Sultan Ahmad 1889. Digunakan sebagai bilik kebal untuk menyimpan pitis ataupun wang perbendaharaan negeri. Oh, pitis tu kira mata wang lah. Bank Pitis. Bank Pitis merupakan sebuah monumen yang telah dibina dan digunakan semasa pemerintahan Sultan Muhammad ketiga sebagai tempat menyimpan pitis, iaitu wang perbendaharaan negeri Kelantan pada zaman dahulu. Ini Istana Jahar, Museum Adat Istiadat di Raja Kelantan. Istana Jahar Kota Baru. Istana Jahar siap dibina dalam tahun 1887 semasa pemerintahan Sultan Muhammad kedua. Tujuan pembinaannya ialah untuk dikurniakan kepada baginda Long Kondor yang bergelar Raja Bendahara. Buktikan okey. Inilah istana tu. Tapi tak boleh masuk, guys. Ada kaunter tiket semua tapi ditutup. Pintu gerbang Kota Baru. Guys, sekarang Fairuz berada di Pasar Siti Khatijah, Kota Baru, Kelantan. Kat bawah ni pasar basah. Atas tu ada jual kedai kain, kedai batik, beg, yang jenis pakaian lah. Tapi atas tu saya tengok tutup, semua tutup. Jadi memang Fairuz tak naik lah atas tu. Mungkin wrong time, wrong place kot Fairuz datang. Wah, popol ekor, guys. Depan lalu. Terima kasih. Yang ni Bazar Bulo Kubu, Kota Baru. Yang ni pun tutup juga. Jom kita try masuk dalam dataran Cheng Ho. Ada apa kat dataran Cheng Ho? Kita tengok. Tapi ada kedai-kedai je lah. Ya, tutup juga. Tak apalah. Kita just drive. Kita tengok aje lah macam tu. Dataran Cheng Ho.
Ni banyak yang tutup. Cuti. Tak apalah. Fairuz nak pergi PCB lah. Pantai Cahaya Bulan. Dulu Pantai Cinta Berahi. Pantai Cahaya Bulan. Dah sampai dah guys. Pantai Cahaya Bulan PCB. Orang tengah mandi tu. Lagi petang sikit ramai lah. Tempat riada kan. Ni masih awal lagi ni. Ni pun ada juga ramai. Aduh. Guys. Kecil berapa? Besar berapa? Kecil ni gam Salimo. Ambil kecil. Apple jelly. Apple jelly satu, air kelapa satu. Air kelapa satu Kelapa satu, apple jelly satu. Ya. Yeah. Buah tak ada ya? Buah tak ada? Buah tak ada. Oh tak ada. Oh tu lah, tak hujan sini? Hujan? Kemarin, masa ni hujan dah kemarin. Oh. Petang ni tu. Hari hujan. Belah utara memang banjir. Di sini hari hujan. Hari hujan? Panas lelek. Oh, panas. Ini masuk pukul 5 pun dah hari hujan. Oh, petang baru hujan? Okey. Tapi kemarin masa ni mari tu, hari ni panas gini. Panas? Dia panas pedih gini ni. Betul lah. Sibuk ni petang ni ni. Tepi-tepi ni ada kedai seafood guys. Dari sini sampai ujung. Semuanya kedai seafood. Dekat Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru, Kelantan. Kalau anak-anak, budak-budak kalau teringin, mainlah belilah layang. Angin pun kuat. Dah seronok main layang tu. Semua jenis goreng guys, seafood goreng. Guys, this is not in Thailand. This place in Moonlight Beach, Pantai Cahaya Bulan, Kota Baru, Kelantan. Sempoi tempat ni. Macam-macam jenis makanan seafood ada kat sini. Ramai juga ni.
Makan kat gerai-gerai ni kena dengan tiupan angin laut. Memang sempoi orang panggil. Memang orang cakap sempoi lah. Suasana dia, tempat dia tu tengok. Angin sepoi-sepoi. Okay guys, nantikan pengembaraan seterusnya dari Fairuz Vlog. Tapi sebelum tu, macam biasa, subscribe. Yang belum subscribe, like dan share.